الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة وعسى تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah muslimin, muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur kehadirat Allah taala kerana Allah taala masih lagi mengizinkan kita untuk sama-sama dapat bersembahyang berjemaah. Dan inilah bagaimana kita nak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita nak minta tolong dengan Allah Ta'ala bukan sekadar kita berdoa sahaja. Allah Ta'ala menyebut wasta'inu bis-sabri was-salat. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Allah Ta'ala suruh kita minta tolong daripadanya dengan jalan sabar dan bersembahyang. Dan itulah yang kita minta selalu di dalam sembahyang kita. Di dalam surah Al-Fatihah kita minta kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Itu permintaan yang mahal tu. Seandainya kita tahu apa yang kita minta pada Allah Ta'ala di waktu itu, maka itulah permintaan yang paling mahal. Minta pada Allah Ta'ala supaya tunjuk jalan yang benar. Kalau kita tak ada jalan benar, jalan apa kita duduk? Wa imma jalan Yahudi ataupun jalan Nasrani, maka terubah hidup kita itu umpama binatang yang melata. Batu minta banyak dengan Allah Ta'ala. Minta dengan Allah Ta'ala petunjuk. Dalam doa kunut kita minta pada Allah, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Kita minta petunjuk, kita minta kesihatan yang baik, kita minta Allah Ta'ala bimbing kita, tolong kita, dan Allah Ta'ala rezekikan kita sebagaimana orang-orang yang bertahu Allah Ta'ala beri yang banyak. Itu kita minta pada Allah Ta'ala. Tetapi adakah kita mengerti setiap apa yang kita baca di dalam sembahyang kita? Maka ini perlu kita tadabbur, kita perlu fikir. Setiap hari kita sebut benda tersebut, kita kena fikir. Perlunya di sini zikir dengan fikir dalam waktu yang sama, supaya Allah Ta'ala memberikan kepada kita kefahaman yang benar dalam agama. Ada orang sembahyang tapi tak tahu apa yang dia minta pada Allah Ta'ala, sehingga kan sembahyang itu hanya lepas wajib sajalah. Dia tak merasakan sembahyang itu penghubung dia dengan Allah Ta'ala. Kita harap Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman yang benar. Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik
Ta'ala wajibkan kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung kembali pengajian kitab Risalah Misbahul Munir karangan Baba Abdul Aziz bin Ismail Al-Fattani rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bil ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang lepas kita telah mensyarahkan berkenaan dengan sifat ilmu. Sifat ilmu itu adalah salah satu sifat yang mana inkishaf, yaitu mengungkap ataupun meningkat. Kerana dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala mengetahui apa yang terjadi bagi setiap makhluk itu. Sifat ilmu. Pada minggu yang lalu ada beberapa ibarah yang tidak jelas. Tengok pada buku surat 58 baris atas sekali. Sebelum kita nak masuk uraian sifat ke-10 sifat hayat, kita nak betulkan ada yang kita tidak terjemah baru-baru ni sebab kurang faham maksudnya. Baru ni tengok buku surat 58 atas sekali, dia kata apa? Tidak terdahulu jahil dan berpapah. Masuk berpapah itu ialah tidak ada kepastian. Ilmu yang tidak ada kepastian. Maksudnya Allah Ta'ala dia mengetahui yang nyata segala perkara itu dengan ilmu Allah. Di atas kelakuan bagi segala perkara itu dengan tidak terdahulu jahil dan berpapah. Maksud berpapah itu tidak ada kepastian. Allah Ta'ala dia mengetahui. Tahu Allah Ta'ala itu tidak didahului dengan jahil dan juga tidak didahului dengan berpapah. Maksudnya Tuhan tahu bukan dengan kata dia jahil, dia bodoh dulu baru dia tahu dah. Dan juga bukan dengan berpapah. Bukan kata dia tahu, tapi pengetahuannya itu bersifat tidak ada kepastian. Tahu Tuhan itu bukan tahu tidak ada kepastian, tetapi tahu Allah Ta'ala itu tahu yang pasti perkara tersebut berlaku. Itu masuk berpapah. Itu baiki, yang baiki tambah tu masuk berpapah. Takut pani tengok kita tak baik kalau dia berpapah. Maksudnya ialah tidak ada kepastian. Qala musannif rahimahullah ta'ala muka surat 59 uraian sifat yang ke-10, sifat hayat. Apa itu sifat hayat? Iaitu penghidup. Sifat hayat itu maksudnya penghidup. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala itu satu sifat hayat. Ini kita masih lagi dalam perbincangan sifat-sifat ma'ani. Antara sifat-sifat ma'ani ialah sifat hayat. Daripada 7 itu ada yang namanya sifat hayat. Apa itu hayat? Yaitu penghidup. Erti sifat hayat itu penghidup. Masuk penghidup tu bukan kata kerja. Bukan kata kerja Tuhan penghidup dah. Tu orang panggil memang dah kerja Tuhan tu memang menghidup, tapi bukan kita maksudkan, bukan yang kita maksudkan penghidup di sini. Kerja Tuhan itu menghidup dah. Tetapi penghidup di sini Allah Ta'ala mempunyai sifat penghidup. Apa itu sifat penghidup? Iaitu satu sifat yang ada ia sifat pada zat Allah Ta'ala. Jadi pada Allah Ta'ala itu ada yang dikatakan sifat penghidup. Waktu dia dengan sifat penghidup ni, dengan ada sifat itulah Allah Ta'ala hidup. Dengan sifat penghidup
hidup itu Allah Ta'ala hidup, tidak mati. Allah Ta'ala hidup, tidak mati. Dan hidup Allah Ta'ala itu tidak dengan roh. Allah Ta'ala tidak hidup dengan roh. Apa yang dikatakan dan dimaksudkan dengan roh? Roh ni apa benda roh ni? Roh ni ma bihil hayatul ajsam. Maksud ta'rif roh itu, ulama kata apa? Roh itu ialah ma bihi hayatul ajsam. Barang yang dengannya itu maka hiduplah akan sesuatu yang berjisim. Roh ni ialah sesuatu yang mana asing daripada tubuh badan kita. Roh ni ialah satu benda yang asing daripada tubuh badan kita. Dia tidak duduk sekali. Disebabkan itu manusia, bila mana dicabut roh daripada tubuh badan dia, maka dia tidak bernyawa. Sebab apa? Kerana roh itu satu benda yang boleh dicabut. Roh itu bagai boleh dicabut. Disebabkan itu manusia bila mana nak cabut roh, maka mati. Bila mana masuk roh, hidup. Cabut, mati. Dan siapa kerja cabut roh kita ni? Tak lain tak bukan ialah malaikat maut, Israel. Israel ini satu ketika mengadu kepada Allah Ta'ala. Ngadu apa? Wahai Tuhan, manusia pakai bercela aku. Pasal apa? Pasalnya aku selalu cabut nyawa orang yang mereka kasihi. Jadi malaikat maut ni ngadu pada Tuhan. Ngadu kata, wahai Tuhan, aku ni kerja cabut nyawa orang, cabut nyawa makhluk. Orang pasti akan benci aku bila mana aku cabut nyawa makhluk. Maka apa kata Tuhan? Tuhan kata apa? Wahai Israel, jangan kamu risau. Sesungguhnya aku jadikan kematian makhluk itu ada sebab-sebabnya. Kalau kata kita ni mati semua ada sebab. Tak ada orang yang salahkan Israel. Tak ada orang sini salahkan Israel kalau mati. Tak ada. Tanya apa mati? Udah darah tinggi katanya. Darah tinggi. Bapa dia mati? Accident. Bapa mati terpeluri. Kadang kata terpeluri Israel. Ada. Sebab itulah orang tersalahkan Israel kalau dia mati. Kalaulah orang yang kita kasih, abang kita ko, bini kita ko, tok laki kita mati ko, tak ada salah Israel. Salah kamu? Tuhan jadi sebab. Di kulli syai'in sabab. Setiap sesuatu tu ada sebab. Dan malaikat maut ni dia cabut semua roh yang ada pada makhluk. Termasuklah binatang yang kecil sekalipun, malaikat Israel juga yang cabut roh dia. Satu ketika orang tanya kepada Imam Malik. Imam Malik. Orang tanya pada Imam Malik, wahai Imam, adakah Israel yang mencabut nyawa Baraghis? Apa itu Baraghis? Baraghis itu ialah kutu ataupun hama. Tanya pada Imam Malik, adakah malaikat maut yang mencabut nyawa kutu dan hama? Maka Imam Malik tertunduk sebentar, fikir. Maka apa kata Imam Malik? Imam Malik kata, adakah bagi Baraghis, kutu ataupun hama itu ada roh? Maka kata orang itu, ada. Kalau ada, maka kata Imam Malik, setiap yang mempunyai roh, maka malaikat mautlah yang mencabutnya. Jadi mati semua makhluk ini, semua diambil oleh malaikatul maut. Dia yang cabut. Kambing kita ko, lembu kita mati ko,
Semua tu kerja apa? Malaikat maut yang mencabut. Bayari mati ialah sebab. Sebab tepungnya orang tu. Tu sebab, tapi hakikatnya yang cabut nyawa kita siapa? Malaikatul maut. Maka Allah Ta'ala dia tidak hidup dengan roh. Dia bukan semua kita manusia. Kita dengan roh kita hidup. Ya? Dan roh ini berbeza makna di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Bila Allah Ta'ala kata roh, dia membawa makna pertama mabihil hayatul ajsad. Barang yang dengannya hiduplah setiap benda-benda yang berjisim. Hiduplah setiap barang-barang yang berjisim. Seperti kita, lembu, kambing, apa semua tu. Yalah tu. Dengan roh kita hidup. Dan ini daripada firman Allah Ta'ala. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Lagi bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang roh. Katakanlah wahai Muhammad, roh itu ialah urusan Tuhanku. Itu roh dengan makna yang pertama. Roh makna yang kedua dengan makna kata roh ialah Quran. Allah Ta'ala kata apa? Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Roh dengan makna Quran. Ya Allah. Ya. Roh boleh kata dengan makna Quran. Dan demikianlah kami wahyukan kepada kamu ruhan min amrina, Al-Quran daripada urusan-urusan kami. Dan juga roh itu juga dengan makna apa? Yang ketiga, roh boleh juga dengan makna kata al-madad wan nasr, pertolongan. Firman-Nya kan dalam bukti kata apa? Kata Allah Ta'ala, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu. Dia kata mereka itu dituliskan di dalam hatinya itu iman, wa ayyadahum bi ruhin minhu, dan ditolongkan mereka itu dengan bi ruhin minhu. Dengan apa? Dengan pertolongan. Maksudnya roh itu boleh kata dengan makna pertolongan, dengan kata makna pertolongan. Jadi maksudnya luah roh ni dalam Al-Quran. Jadi katanya Allah Ta'ala tidak hidup dengan roh. Sebab apa? Dan jika roh itu qadim sekalipun roh itu qadim, roh kita dengan roh Tuhan sama, roh Tuhan qadim, tak boleh juga. Sebab apa kalau tak boleh kata roh Tuhan tak boleh hidup dengan roh sekalipun kata roh itu qadim? Tidak ada awal bagi kewujudan dia. Kerana jikalau hidup ia dengan roh, kalau Allah Ta'ala itu hidup dengan roh, nescaya adalah Allah Ta'ala itu jadikan muttasil pada zat. Nescaya jadi apa? Jadi Tuhan itu muttasil pada zat. Sebab apa? Roh ni dia hanya masuk pada jisim-jisim. Kalau roh tu masuk pada jisim, yang kata Tuhan tadi tu, kalau kata roh tu masuk dalam Tuhan, maka Tuhan itu sebuah jisim lah. Jadi lagu mana? Jadi muttasil pula. Lagu mana muttasil? Jadi kau Tuhan tu bagi boleh belah-belah pula. Itu dipanggil muttasil. Ini kita ngaji dah ni. Dari sifat apa ni? Dari sifat wahdaniyah. Allah Ta'ala esa pada zat. Itu menafikan apa? Menafikan muttasil pada zat Tuhan. Tuhan bukan bahasa zat yang boleh kita potong-potong, ada tangan, ada kaki. Mana boleh. Cahaya sekali pun tak boleh kita kata Tuhan itu sebuah cahaya. Atau dikatakan jisim, jadi kau jisim pula. Kalau kata Tuhan itu masuk, boleh bagi apa? Ada pada diri Tuhan itu roh, maka boleh kata Tuhan itu jisim pula. Yakni benda-benda yang diterima bahagi. Agama dia jisim tu, benda-benda yang boleh diterima bahagi. Maksud yang boleh diterima bahagi ni,
Dia boleh gerak, kita boleh kikih dia. Kita boleh panggil apa? Kita boleh potong belah dia. Itu dipanggil terima bahagi. Makanya itu batil pada bicaraan wahdaniyah dan mukhalafatuhu lil hawadis yang lepas, kedua-duanya dengan dalil-dalil yang nyata di sana. Ini baik kita bincang dah ni katanya Syekh. Kita bincang dari apa? Wahdaniyah. Allah Ta'ala itu esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Dan begitu juga mukhalafatul lil hawadis. Allah Ta'ala itu tidak sama seperti makhluk yang baru. Dan kita telah bicara dengan apa? Dalil-dalil yang nyata di sana. Jadi tengoklah. Tengok. Tengok balik. Ada waktu lapar, tengok balik. Huraian bab berkenaan dengan sifat wahdaniyah dan sifat mukhalafatul ta'ala lil hawadis. Kita mengaji ni bukan sekadar habis kitab simpan, kata buku terus. Kita mengaji ni kena balik juga. Apa mengaji pun berbalik juga sebelum nak bagi. Balik dulu kita. Tengok kita orang lain belum nak mengaji, dengar syarahan orang lain, tegur lain dulu. Itulah ilmu. Kita ni mungkin Imam Syafi'i, tengok sekali, ingat Nabi dah. Kita ni kena ulang semua. Iza taqarrara tahaqqaqa. Apabila sering diulang, maka akan kejar kefahaman kita. Makin kejar kefahaman kita. Itulah usia kita di waktu tua ni kita buat tu. Bukan lagi tua jauh muda. Tak ada waktu apa dah. Gapo dia kita nak buat ustaz, kita tak mahu apa. Ada orang dah. Dia pergi jumpa hamba. Dia kata aku tak tahu nak apa. Aku tak tahu nak apa itu. Dia banyak. Hamba dia mau tahu dah. Tugas dia mau tahu muka bumi ni banyak. Tak usah cagalah kerja kita dengan orang yang tak dah. Tapi tugas kita sebagai makhluk Allah Ta'ala ni banyak. Waktu kita tu, ulama kata apa? Imam Ghazali kata, waktu kajawharatun la qimata laha. Imam Ghazali kata waktumu tu umpama apa? Umpama jauharah, permata yang tidak ternilai harganya. Pak kita tak tahu apa kita nak buat. Zikir lah kita ni. Zikir, murajaah kita, baca kita. Ustaz boleh tu baca kita. Ada, hal tu memang kerja kita. Memahami ilmu. Kalau kita tak ada kerja lain, kerja kita ni talabul ilmu, penuntut ilmu. Kerja kita apa? Tengok, baca. Baca kita, murajaah kita, tu kerja kita. Kalau kita ni orang nak jadi kerja ada anak bini kita nak cara pakai ngaji ke? Wajib ngaji juga. Sempatkan waktu untuk belajar. Dia tak ada istilah saya kerja, saya sibuk, saya tak ada nak ngaji sifat tauhid. Kita kerja apa kita buat ada waktu. Tak ada orang kerja 24 jam, tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada orang kerja 24 jam. Ada kau orang gila kerja 24 jam? Tak ada. Habis terkait kita ni kerja 10 jam, 9 jam kita kerja, balik rumah. Pakai apa dia kita buat rumah? Kalau tidak kita baca kitab, kita tengok apa yang kita belajar, dengar pengajian majlis ilmu. Itulah waktu kita. Waktu kita sepatutnya habiskan dengan perkara tersebut. Kita banyak tengok Facebook, banyak tengok Shopee. Pasal masuk dalam kad tu. Tu kad tu masuk semacam. Kad tu semacam tengok tu. Kena beli tu, tapi tidak apa. Yang penting tu kad dulu. Masuk dulu. Suka apa yang ada tengok kena macam tu. Waktu kita, tu bangga. Ada fikir beli. Tak ada fikir senyap. Tu kad satu simpan. Tak apa penuh tu. 100 penuh tu kad saja. Tak beli bagai. Itu kita belajar. Saya tak kerti zikir. Tak kerti ngaji, zikir. Zikir paling mudah.
Kita ni dah kena jadi sebuah ulama salafus salih terdahulu. Kalau dia kerja ulama salafus salih terdahulu, pokok salafus salih terdahulu, maaf boleh kata, buah ni dia amat kedekut dengan waktu. Kedekut dengan waktu. Bapa kata kedekut dengan waktu. Disebutkan kisah Al-Imam Hasan bin Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala. Imam Hasan ni seorang yang zahid, orang yang sangat zuhud pada dunia. Satu ketika adalah orang-orang kerajaan, orang-orang yang inilah, orang yang memiliki pangkat. Dia beritahu kepada Imam Hasan bin Abdullah Al-Haddad, dia kata apa? Wahai Imam, boleh ke tak aku nak ambil waktumu sedikit? Aku nak bincang dengan satu benda. Maka kata Imam Hasan bin Abdullah Al-Haddad, kata dia, berapa kau nak bayar waktu aku yang kau ambil ini? Oi, orang pun kejut kata, takkan imam letak harga kot? Nah, takkan seorang wali Allah Ta'ala nak letak harga kot? Maka katanya ulama, Imam Hasan bin Abdullah ini bukan dia nak letak harga, bukan dia gila kompetitif dah. Tetapi nilai waktu di sisi beliau itu sangat mahal. Sangat mahal di sisi beliau. Pak kita ada setara tu. Orang dia kena baca kita. Lawe. Katanya Kelantan kita lawe. Kan telefon panik, pas isyak panik telefon. Mana jumpa kedai. Kedai bunyi yang ini dah beres. Lawe. Tak apa bini dia mau pergi lagi. Kau pergi macam. Kita lawan semacam. Waktu kita tak ada nilai. Adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kebiasaan Sayyidina Abu Bakar ni dah, zikir dia semua dia tulis mulut dia nak apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir tu semua. Hatta orang mari jumpa dia, bertanya kepada dia soalan. Boleh dia dengar orang tu tanya soalan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila dia jawab soalan pun ada juga setiap jawapannya itu dengan zikir la ilaha illallah. Itu zikir kebiasaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu juga sahabat Nabi yang lain, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni, kebiasaan zikir yang keluar daripada mulut dia kan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi zikir dia dengan kita tak sama. Allahu Akbar dia dengan kita. Allahu Akbar setiap kali dia ucapkan Allahu Akbar, maka semua yang selain Allah Ta'ala itu sirna, hilang. Yang hanya dia saksikan ialah Allah Ta'ala. Apabila dia menyebut Allahu Akbar, menipis air mata dia, merasai hakikat seorang hamba. Kita zikir biasa pada maqam lalu tu. Maqam kita tak rasa memiliki apa-apa pun. Kita lah makhluk yang paling hina. Allah Ta'ala lah yang agung. Tu zikir tu. Zikir sungguh. Itu tak sama zikir a'immah terdahulu dengan kita orang awam biasa ni. Zikir dia khusyuk dalam hati, menambahkan tawadhu. Kita Allahu Akbar penuh dengan takabbur, caci-caci, maki-maki orang. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Keberia boleh tu. Menambahkan takabbur. Kalau begitu baik tak takbir, baik takabbur tu kita ni. Kita takbir Allahu Akbar, bukan setel lagi kita. Apabila dengan obat Umar ni, takbir dia tu tak ada apa-apa, hilang, penuh dengan ketenangan, penuh dengan khusyuk dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita majlis-majlis ngumpat orang ni, ngumpat orang tu, kata orang ni takbir Allahu Akbar. Bukan apa-apa dia. Ada siapa ni. Begitulah kan. Dia mau beres sikit. Apa ustaz? Mana kita bodoh.
Zaman-zaman dulu gitu kan. Nah, kata orang takbir, oh Allahu Akbar. Sedap kata orang. uh, dan sifat hayat itu tidak ada baginya ta'alluq. Sifat hayat itu tidak ada baginya ta'alluq. Apa itu ta'alluq? Kita wadah sebelum ini. Ta'alluq tu dia tak ada kerja yang kedua, tugasan yang kedua. Nah, hanya sifat yang mengesahkan dan membolehkan bagi zat bahawa bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain juga. Jadi dengan ada sifat hayat tu, dia nak mengesah sifat-sifat ma'ani yang lain. Sebab apa? Kalau Tuhan tu tak hidup, tak ada sifat penghidup, macam mana sifat lain nak ada? Sifat ma'ani yang lain nak ada? Sifat sama, sifat basar, sifat kalam tu nak ada. Kita lah misalan dah, kita tersama Tuhan dengan makhluk dah. Kita kalau tak hidup, lagu mana kita nak catch? Lagu mana kita nak dengar? Lagu mana kita nak lihat? Begitulah. Syekh kata sifat hayat itu kalau tak ada dia, maka tidak dapat mengesahkan sifat-sifat ma'ani yang lain. Dan dalil atas adanya sifat hayat dan tidak mati itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Dalilnya apa? Tengok pada makhluk ni. Maka jika tidak ada pada Allah Ta'ala hidup, nescaya adalah ia mati. Kalau Tuhan itu bersifat dengan sifat berhidup, maka adalah dia itu mati. Dan jika ia mati, nescaya tidak dapat menjadi ia akan makhluk ini. Dan ia itu batil, kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Sama. Dalil nakli yang dia bawakan ini sama dengan dalil nakli yang terdahulu. Kata Tuhan itu hidup, apa bukti? Makhluk ni. Sebab apa? Makhluk ini tidak ada dengan sendirinya. Pasti ada zat yang bersifat dengan penghidup yang menciptakan makhluk ini. Kalau begitu, tetaplah dan kejaklah di hati bahawa ada pada Allah Ta'ala sifat menghidup. Dia tidak mati. Itulah pengakuan yang sebenar, yang muafakat dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya, Huwal hayyu la ilaha illa hu fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu yang hidup, tidak ada Tuhan melainkan Dialah. Maka hendak berdoalah kamu akan Dia, hal keadaan kamu berdoa itu dengan kelakuan ikhlas. Baginya agama, puji-pujian, dan bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ini dalil nakli. Dalil nakli. Tadi dalil akli, ini dalil nakli pula. Huwal hayy. Allah Ta'ala itu penghidup. Allah Ta'ala itu yang hidup. Dalil kata Tuhan itu hidup. Ini dalil pada Al-Quran Al-Karim. Maka nyata di dalam ayat itu bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan hayat, ianya tidak mati. Wallahu a'lam. Dia mulai di situ. Lagu mana orang tanya nak beramal dengan sifat hayat ni? Ada orang tanya lagu mana kita nak beramal Ustaz dengan sifat hayat? Kita ngaji sifat 20. Selama ni kita ngaji sifat 20. Saya tak tahu nak beramal lagu mana sifat 20. Sifat 20 ni, bila kita ngaji Allah Ta'ala wujud, maka kita kena rasakan kita ni bukanlah wujud yang sebenar. Kita ni tupai wujudnya Tuhan. Kita tupai Tuhan ya kita ni. Jadi bila kita kata kita tupai Tuhan, apa yang kita miliki bukan milik kita, tetapi milik Allah Ta'ala. Bila kita ngaji sifat 20 dan sifat 20 yang lain lagi, kita ngaji Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Maka kita kena khabar diri kita ni ada permulaan, ada yang menciptakan diri kita. Yang menciptakan diri kita ialah Allah Azza wa Jalla. Maka semua perbuatan kita Allah Ta'ala cipta belaka.
Kekayaan tu heavy belaka. Sakit tu heavy belaka. Tu orang panggil lamangan pada mula. Merasakan. Kita kena rasakan kewujudan Allah. Kita kena rasakan kekuasaan Allah Ta'ala atas diri kita. Kita kena rasakan bahawasanya hidup kita semua ni diatur oleh Allah Ta'ala. Semuanya ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Itu cara kita beramal dengan apa? Dengan sifat 20. Jadi dia bukan sekadar teori semata-mata, tetapi praktikalnya kita kena rasakan dengan zikir. Zikir. Sebut la ilaha illallah. Tidak ada yang layak disembah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Ta'ala jua. Dalam itu kita masuk apa? Masuk apa kata apa? Masuk kata tidak ada zat yang sebenar-benar yang wujud, hanya Allah Ta'ala zat yang wujud. Tidak ada yang layak disembah dengan sebenar-benar, hanya Allah Ta'ala yang layak disembah. Tak ada yang memberi rezeki yang sebenar kepada kita, hanya Allah Tuhan yang beri rezeki kepada kita. Masuklah. Itu kita kena rasa. Kena rasa dengan apa? Sifat 20. Zikir ni kena rasa dengan sifat 20. Baru dah zat mari zikir. Ni zikir la ilaha illallah mikir. Tu ilmu jauh kat rumah ni ngatik. Mikir. Bingung. Bingung macam gitu kan, bingung tak? Jangan nasi. Orang halal tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni kalau bingung kan? La ilaha illallah. Tengok dua dan bila nak habis dari illallah ni, selaka sebut ini nampak satu kata ni. Tak rasa pasal apa kita tak reti nak beramal dengan zikir yang kita bacakan. Kita tak rasa zauq. Rasa tu tak ada pada diri kita. Patut zikir tu. Sekarang gitu. Kadang-kadang mulut kita kotor. Kita berzikir dengan mulut kotor, isap rokok dia. Bila dia nak mengerti isap rokok lagi. Kau sungguh kalau ikut ni. Sungguh ni kalau ikut. Ada pakai kerja tu. Dia ada dua ada tahun tu. Orang mengerti kita ada tu. Bila kita mari kan, terima lagi. Terima lagi. Dia ada luar tu putih sakot. Selakor kata. Dari tahu perlu kata. Zikir lah. Pasal mulut tu. Pasal mulut zikir. Tanya kita zikir ni mulut kotor. Zikir ni mulut kotor. Allah semua dah. Baik Allah zikir pun muncul Ustaz dia zikir, Ustaz zikir semua. Orang dia dekat dia juga. Allah Ta'ala alim wa ilmu. Sallallahu Rabbuna ala